Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Ibn Khairul Azizi. Saya merupakan pelajar tahun 1 untuk kursus Sarjana Falsafah dengan kad matriks MPP 24305. Saya merupakan pelajar di bawah penyeliaan Dr. Fatihah binti Raimi. Baik, pada hari ini, ayah temani saya, kita perhalusi tajuk cadangan kajian saya iaitu di bawah lembayung kata kajian perbandingan kecekapan motor kanak-kanak bandar dan pendalaman yang terlibat dalam aktiviti air. Dalam kajian ini, dalam pembentangan ini, kita akan perhalusi beberapa elemen seperti latar belakang kajian, objektif, persoalan, reka bentuk, populasi dan instrumen kajian. Kemudian kita akan beralih kepada analisis data dan jangkaan dapatan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, suka untuk saya terangkan bagaimana kajian ini penting untuk dilaksanakan. Menurut O'Sullivan et al. Pada tahun 2021, beliau mengatakan bahawa terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kecekapan motor kanak-kanak seperti gaya hidup mereka, latar belakang keluarga, sosioekonomi serta budaya setempat. Malah, Bao et al. Pada tahun 2023 dan Fadriazi et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahawa persekitaran pembelajaran berupaya meningkatkan kecekapan motor kanak-kanak. Maksudnya, murid yang mempunyai persekitaran yang berbeza berupaya mempunyai kecekapan motor yang juga berbeza. So, perkara ini telah disokong oleh Rao et al. Pada tahun 2022 yang mana beliau mendapati bahawa wujud perbezaan kecekapan motor kanak-kanak bandar dan pedalaman. Maksudnya, murid dalam kajian beliau mendapati bahawa murid di pedalaman mempunyai kecekapan motor yang lebih baik berbanding murid berada di bandar. Dan perkara ini telah dibincangkan atas beberapa faktor yang menyumbang kepada kecekapan motor mereka. Namun apabila saya membaca ataupun membuat literature review, saya mendapati ada beberapa kelompokan yang wujud. Antaranya adalah yang pertama, pada sampel yang mereka pilih, mereka tidak meletakkan kriteria tertentu. Jadi bila buat perbandingan, di situ saya rasa ada sesuatu yang kurang lengkap. Oleh itu, Sinclair dan Roscoe 2023 dan Van et al. 2021 juga menyatakan masih kurang kajian yang menyuruh melibatkan pelaksanaan seperti ini. Justru saya tampil dengan sebuah kajian yang mana kita akan bandingkan kecekapan motor kanak-kanak pedalaman dan bandar dengan persekitaran yang hampir sama. Jadi keadaan ini boleh menyumbang kepada perkara baharu serta membolehkan kita membuat perbandingan yang lebih efektif. Jika kita lihat, dalam kajian ini, saya telah gariskan 3 objektif dan 3 persoalan kajian yang penting. Yang pertama, kita ingin kenal pasti tahap kecekapan motor kanak-kanak bandar dan pedalaman yang terlibat dengan aktiviti air. Tahap ini akan dibandingkan serta kita akan lihat apakah hubungan persekitaran pembelajaran motor kanak-kanak bandar dan pedalaman terhadap kecekapan motor ini. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa murid di bandar dan pedalaman ini mestilah murid yang terlibat dengan aktiviti air. Dan yang terakhir, kita juga ingin kenal pasti faktor-faktor yang meningkatkan kecekapan motor kanak-kanak bandar dan pedalaman dalam aktiviti air yang terlibat. Oleh itu, saya tampil dengan sebuah reka bentuk kajian yang mana kita menggunakan pendekatan kajian campuran atau mixed method yang mana kita menggabungkan reka bentuk kuantitatif bersama kualitatif. Kita menggunakan reka bentuk kuantitatif bagi mencapai objektif 1 dan 2, manakala reka bentuk kualitatif digunakan bagi mencapai objektif yang ketiga. Reka bentuk kuantitatif membolehkan penyelidik membandingkan tahap kecekapan motor serta mengenal pasti hubungan antara persekitaran pembelajaran motor dan tahap kecekapan tersebut. Manakala bagi reka bentuk kualitatif, kaedah ini bertujuan mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada kecekapan motor dalam kalangan kanak-kanak dari kedua latar persekitaran yang berbeza iaitu kawasan pedalaman dan luar pedalaman dan juga kawasan bandar. Baik, bagi sampel kajian,
Saya saya mencadangkan sampel bagi kuantitatif digunakan seramai 6 orang murid 6 orang kanak-kanak bandar dan juga 6 orang kanak-kanak pedalaman dengan kriteria pemilihan sampel adalah murid-murid di antara 4 hingga 6 tahun yang mengikuti aktiviti air 2 hingga 3 kali seminggu. Kalau murid di bandar, mestilah 2 hingga 3 kali seminggu mengikuti aktiviti air dengan kelas yang berstruktur bersama guru ataupun mereka mengambil latihan bersama jurulatih. Manakala bagi kanak-kanak yang berada di pedalaman, 6 orang ini adalah murid yang mengikuti aktiviti air secara bebas dengan kekerapan 2 hingga 3 kali seminggu. Bagi sampel kualitatif pula, kita akan menemubual separa berstruktur kepada ibu bapa, guru, jurulatih, informer dan ahli masyarakat setempat bagi mendapatkan data. Dan ingin saya tekankan bagaimana pemilihan jumlah sampel ini dilaksanakan. Menurut Ivankova, Creswell dan Stick pada tahun 2006 dan juga Factor et al. Pada 2013, mereka telah menyatakan bahawa pemilihan sampel kecil ini adalah bersesuaian dengan kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif ataupun campuran untuk memastikan kualiti data diambil dan dibincangkan secara menyeluruh. Dan Etiquette et al. 2016 menegaskan bahawa kajian yang mempunyai sampel yang sedikit unik ataupun eksklusif seperti ini kerana kanak-kanak yang berada di kawasan pedalaman juga sedikit. Jadi Etiquette et al. 2016 mengatakan bahawa ini adalah jumlah yang relevan untuk digunakan dalam kajian seperti ini. Okay, ini adalah lokasi kajian yang akan saya jalankan, iaitu cadangan awal kita akan mengambil murid-murid yang berada di sekitar Kuantan ataupun murid-murid tadika swasta kerana kebanyakan kanak-kanak yang menerima kelas renang ini adalah murid yang berada di tadika swasta yang berada di bandar kerana mereka mempunyai akses terhadap kolam. Okay, jadi kita akan menggunakan Kuantan sebagai lokasi bandar, manakala murid-murid pedalaman kita akan mengambil kawasan Tioman. Untuk makluman, di Tioman mempunyai 3 buah sekolah rendah dan 1 buah sekolah menengah. Dan sekarang ini saya mengajar di sini. Jadi lokasi kajian ini kalau kita bandingkan Kuantan dan Tioman, kedua-dua Kuantan dan Tioman ini berada di kawasan persisiran pantai ataupun laut. Mereka juga mempunyai akses kepada sungai dan laut sebagaimana yang berada di Pulau Tioman. Sebab itu lokasi Kuantan dan Tioman ini dipilih kerana mereka kedua-dua tempat ini mempunyai kawasan yang hampir lebih kurang sama. Cuma Kuantan adalah pusat bandar bagi negeri Pahang, manakala Tioman adalah kawasan pedalaman. Baik, untuk instrumen kajian, kita menggunakan 3 instrumen kajian, iaitu yang pertama sekali kita menggunakan borang maklumat diri dan senarai semak penglibatan air. Borang ini adalah penting untuk saya mengenal pasti dan menapis kriteria peserta kajian agar mengikuti syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Seterusnya, kita akan beralih kepada ujian yang kedua, iaitu Test of Gross Motor Development Third Edition ataupun kita panggil sebagai TGMD. Pengkaji sendiri yang akan menjalankan ujian ini bagi mendapatkan data yang lebih tepat dalam kajian. TGMD akan digunakan untuk mengenal pasti kecekapan motor mereka dan hasil dapatan ini akan dianalisis menggunakan sistem seperti SPSS. Dan kita juga akan menggunakan temubual separa berstruktur yang mana beberapa tema utama yang akan dibina berdasarkan literature dan objektif kajian. Baik, untuk analisis kuantitatif, kita akan melalui 3 peringkat, iaitu yang pertama sekali kita akan lihat kepada statistik deskriptif bagi melihat geografi ataupun keadaan awal peserta kajian ini. Kemudian dapatan kajian akan diuji dengan ujian normaliti untuk melihat taburan sama ada normal ataupun tidak, dan kita akan lihat juga kepada ujian perbandingan dan pada akhir sekali kita akan menganalisis menggunakan korelasi. Okay, untuk makluman, ujian korelasi ini perlu dilihat kesesuaian mengikut ujian normaliti sama ada dapatan bertabur secara normal ataupun tidak. Dan jika taburan bertabur secara normal, kita akan guna korelasi Pearson. Manakala jika tidak normal, kita akan menggunakan analisis korelasi Spearman-Rowe.
Bagi analisis kualitatif, kita akan menggunakan aplikasi NVivo, iaitu perisian bantu untuk analisis kualitatif yang direka bagi membantu penyelidik mengurus, mengatur dan menganalisis data. Dan kita juga akan menggunakan kaedah analisis tematik yang telah dicadangkan oleh Brown and Clark pada tahun 2006 dengan 6 cara ataupun 6 cycle, iaitu yang pertama membiasakan diri dengan data, menjana kod awal, mencari tema, menyemak tema, mentakrif dan menamakan tema dan pada akhirnya adalah menghasilkan laporan. Bagi kajian ini, terdapat beberapa jangkaan dapatan yang saya jangkakan, tapi saya sendiri tidak pasti sama ada jangkaan ini tepat ataupun tidak, dan jangkaan ini adalah berdasarkan kajian literature yang telah dibuat. Yang pertama, saya menjangkakan akan wujud ataupun akan ada perbezaan kanak-kanak pedalaman dan kanak-kanak bandar. Kanak-kanak pedalaman berkemungkinan mempunyai kemahiran motor yang lebih tinggi disebabkan mereka terdedah kepada alam semula jadi secara spontan seperti aktiviti air, bermain di sungai, laut ataupun kawasan yang terbuka. Berbanding murid yang berada di kawasan bandar, mereka mempunyai akses bermain yang lebih rendah kerana kawasan yang terhad, serta jika mereka ingin terlibat dengan aktiviti air, mereka perlu mengikuti kelas formal kerana berada di kolam dan sebagainya. Yang kedua, saya juga menjangkakan akan wujud pelbagai faktor yang menyumbang kepada perkembangan ataupun kecekapan motor kanak-kanak ini, iaitu faktor-faktornya seperti kekerapan pendedahan kepada aktiviti air, sokongan dan penglibatan ibu bapa, akses kepada kemudahan fizikal, dan budaya dan norma komuniti yang menggalakkan permainan secara menyeluruh dan pada akhirnya kebiasaan persekitaran semula jadi dalam kehidupan harian. Jadi daripada jangkaan dapatan ini, saya melihat bahawa kajian ini akan menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berada di kawasan pedalaman mempunyai kecekapan motor yang lebih baik berbanding kanak-kanak yang berada di bandar. Walau bagaimanapun, jangkaan ini mungkin salah kerana murid di bandar akan mendapat akses pembelajaran secara struktur dan latihan secara sistematik. Jadi mereka dipantau dan diberikan latihan mengikut keperluan masing-masing. Jadi sebenarnya sebab kita pada akhirnya kita sendiri akan masih belum pasti apakah hasil dapatan kajian. Justru saya melihat wujud satu keperluan untuk kita mengkaji kajian ini dengan lebih mendalam dan terperinci. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.